Kenapa kumpulan ni nak colik Rasmadi ni dengan agama dia, dengan Hamid Andani ni? Hamid Andani ni dengan guru dia ni, pasal kita benda kain baju aku pakai ni, dia influence dia pada mana? Dia influence dia pada mana? Sampai kita nak potong gaji, anak bini nak dapat tu, dia nak kena beli. Kita ni nak ada kaitan dengan dia. Taubatlah aku takkan ada kaitan dengan kau. Sebab arwah bapak aku, Saud Ishak Muhammad tu bagi tahu kau terlibat dengan diri ni, dengan dadah. Macam mana Zaid yang ayah kita cakap pasal Zaid Hamidi dengan Berono-Godo betul nak putih. Kenapa dia orang ni tangkap campur aku dekat SQ SPRM tu, dekat SPRM tempat SPRM. Aku ni jatuh atas rebu dekat tu. Ada daun bunga pagar dekat tu. Jadi tak jatuh atas batu. Kalau jatuh atas batu, pergi juga. Mungkin bina alam lah. Sekali dengan Tio Behok tu. Aku jatuh belah sini. Yang ada bunga pagar, bukan yang tempat apa tu. Tempat bilik siasatan, tempat ada batu bunga, tempat bunga. Okey. Yang unik apa benda kuasa syariah yang Hasmadi punya geng ni. Kenapa nama dia apa benda, identiti dia tak ada dalam pejabat agama. Unit agama kuasa agama ni yang ada dekat jabatan kuasa ni, agama Islam Pahang ni. Kenapa tak ada kumpulan-kumpulan tu? Yang putih-putih apa benda, yang mari provokasi aku dekat kedai marah ni. Kan? Kenapa tak ada? Yang Rasmadi ni, budak-budak tu dana dia dari mana? SPRM kena siasat benda ni tau. Yang MINDEF ni, MDIO ni betul ke? Dia ada dana daripada kerajaan bayar gaji dia. Kenapa pula dia nak berebut-rebut, dia nak rampas-rampas, dia nak mukul-mukul Hamid Andani ni pasal gaji saya ni?